Selamat datang ke saluran YouTube TVPSS SKTBI. Menyemai ilmu, membina generasi gemilang. Pada hari ini, kita akan bermain satu kuis bersempena Hari Raya. Jom kita tengok. Okey, selamat datang ke rancangan Itu Ini Raya TVPSS SKTBI 2025. Dah bersedia untuk bermain? Sekejap. Ni dah rekod ke? Yang pertama, siapa cepat dapat apakah tajuk lagu ini dan penyanyi? Okey, Puan Musa. Satu hari di Hari Raya M. Nasir. Soalan yang pertama, apakah tajuk lagu? Tak habis, dia salah. Dia No, God! No! dia dengar dia. Boleh jawab kan? Okey. Kata dia. Apa tajuk lagu? Tajuk lagu. Tajuk lagu satu hari. 2 hari. Dia cakap 2 hari. Dia Satu hari. 2 hari. Satu hari di hari raya. Betul? Oleh M. Nasir. betul. Apakah jawapan? Tu Alif Syukri ke apa? Salah! Nak kata kunci? Boleh? Penyanyi berasal dari Singapura, mempunyai alunan yang syadu dan penuh emosi. Alamak, tak aku tahu. M. Nasir. Betul! Okey, seterusnya namakan tajuk lagu ini. Mampu. Sudah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Okey, Tajuk dia Kami Budak Gen Z dinyanyikan oleh kumpulan Gen Z. salah. Salah. Okey, kita buka. Peluang kepada Puan Musa. Ada clue dah. Ada tu. Kami tahu. Tajuk dia lagu raya Gen Z. Betul? Salah. Weh, aku dah perlu kan? Berjadam ah. Okey, silakan. Raya Gen Z. Betul! Okey, nak clue? Clue. Clue. Clue yang pertama. Clue yang pertama ialah penyanyi lagu ini adalah anak kepada pengarung terkenal. Takkan Okey. Anak Alif Syukri. Anak Alif Syukri. Yang perempuan tu. Yang perempuan tu. Ya betul. Khadijah. Tajuk lagu? Gen Z. Sikit lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Gen Z. Bukan. Bukan?
Kami budak Gen Z. Bukan. Pula tak. Naik soalan dah habis naik soalan. Okey lah. Nak clue ke? Bagi kita sikit. Grade saja. Clue seperti yang dinyatakan. Penyanyi lagu ini adalah anak kepada pengaruh terkenal di Malaysia. Clear sikit lagi. Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Okey. Clue yang kedua. Yes. Raya kat mana? Okey. Nak lagu-lagu. Nama Tajuk lagu. Tajuk lagu dulu. Raya Janji. Dinyanyikan oleh Saya. Alah, keputih anak keputih tu lah. Cik C. Cik B. Cik B betul. Boleh balik ke? Apakah nama kuih ini? Samperit. Salah. Yang ketiga, apakah nama kuih ini? Boleh? Lah nama kuih boleh dah ni. Soalan ketiga. Apakah nama kuih ini? Benda. Mana? Apa tu? Apa jawapan? Tu fries dengan tomato ke apa? Fries dengan tomato ke apa? Buah tropika. Kuih yang punya inti atau tak nanas. Betul. Jawapannya adalah tak salah. Aku nak fikir benda buah tropika. Astagar. Nama. Okey, cikgu Hafizi. Cikgu Hafizi. Samperit. Tak lama. Sebab bukan. Yang apa penuh ni? Tak tengok. Tak nanas. Tak strawberry. Okey, jawapannya ialah tak nanas. Yes. Betul, boleh terima. Ya. Kuncinya, pertama, kuih yang mempunyai inti buah tropika berwarna kuning dan sering berbentuk seperti bunga. Bentuk macam bunga. Ya. Oh. Weh, aku dulu kan. Semperit. Apa ni? Salah. Ada? Apa Kuih tak nanas.